Ada pula hak nak kena cukai pitunya pergi pilih. Faham tak? Hak tak kena cukai pitunya pergi tolak. Nah, macam mana fikiran orang Terengganu? Nah, cerdik maknanya kurang. Faham tak? Ada pula tak ada lagi dalam dunia mana-mana negara atau negeri satu parti yang nak mengenakan semula cukai pitu, orang bakal sokong. Ada lagi? Terengganu se. Nah. Terengganu se. Mana kalau beruk tak ngundi. Faham tak? Cerdik beruk pada orang. Nah, tak ada lagi negeri yang maknanya kalau kapur lama dia orang mari kaca. Nah, mak mari ngebroza, mari apa atas nama pembangunan, lari habis orang kapur pecah belah habis. Nah, ni kaca demo. Tak ada lagi orang yang akan sokong pemimpin lagu tu. Terengganu se. Nah, orang nak buat nak ambil kapur dia sokong kau. Orang nak rapah tanah Pulau Layung, orang Duyung sokong kau. Orang nak rapah kapung Tanjung, nak buat poteng apa, orang Tanjung sokong juga dulu-dulu kali. Beda pada apa? Pada beruk. Bodoh pada semua kata. Ciri kat sarang semua kata, ciri kaca. Ambil kayu se, pergi kat sarang semua kata. Dia pun kaya kaca. Ataupun sarang lebah. Pergi kaca, pak ye duduk. Tengok memang tuyuk kepala kita. Tak, ponjongnya pakoh selalu. Kita dok sokong pula. Ada kita kalau kita pergi ganggu sarang lebah, lepas tu lebah tu sokong kita. Sokong sebuah kata, panggil ramai kek dia ada sudah. Faham tak? Tak ada. Malaikat memang dia kejar kita. Mari JKK nya kejar, mari pulih-pulihnya kejar. Tak ada kira. Tempat ni tempat aku duduk. Kediaman aku, anak bini aku. Aku senang lenang dah duduk sini, mu mari nak kaca. Ngebomba-bomba, tembok lari habis. Nah, tapi kita orang nak ambil tanah atas nama kemajuan, pembangunan. Daripada rumah orang kampung ada, jadi tak ada. Naik hotel. Nah, demi kemajuan, sokong juga. Nampak lagi lah kalau gitu. Nah, patut dia buat kita ni macam ke maknanya macam ke ikan. Nah, pemerintah ni dia buat rakyat macam ikan. Dia beri masyarakat dalam bilik itu dia tahu dah. Nah, dia bagi daupang. Kapur mana? Kapur ni pas cacing je. Nah, macam ikan. Nah, nak ngai ikan dia ikan puyuh pas cacing. Dah esok ngai dia esok rici sutung. Yang boleh kau tak habis. Nah, rici sutung. Mata 3 Apollo. Faham? Dah lusa nak ngai benda pula. Ngai baik. Buh sekor sutung. Nah, dah tulak kita ngai ibu gelama. Upang bilih. Faham? Dan kalau tiri anak kembung. Nah, takkan ngai 3,000 upang cacing. 16 tahun ngai. Tua gitu beranak 4 ekor tu biar anak atas atas batu. Nah, dak makan gitu. Kita gitu. Nah, kapung mana ni nak pergi lebong ni? Kapung ni kayu batik. Kebah dah. Nah, kapung ni, kapung birai batai bagi serek. Bagi serek. Bagi tali la ilaha illallah. Suka sangat boleh tali. Tali 200 bagi. Pak candak sutung, tak boleh sutung boleh apa-apa. Dah air derah. Nah, hak jenis main ikan bagi pebble. Dia bagi enjin saku. Anak beranak dia 15 kuda. Kita 1.2 kuda. Faham tak? Kulit 17. Tak cakap nak isi minyak tak gerak. Nah, dia buat gitu kan. Kalau hak main pelda, main apa dia bagi mata sabit. Bagi mata cakur. Janji nak beri cak broya, time bagi cak bewok. Jadi kita ni orang kampung diperbodoh-bodohkan, betul tak? Jadi bodoh. Turut semata-mata. Bukan cerita Malaysia ni kan marah pula. Cerita New Zealand ni. Hak berlaku ni di New Zealand. Faham?